Bila saya nak buat benda ni, saya fikir apa yang saya buat ni untuk buatkan saya lebih confident untuk berhadapan dengan semua orang. Hai, Assalamualaikum. Saya Alia. Saya nak share my problems. Bila berhadapan dengan kamera, saya punya eyebrow ni tak obvious and tak nampak. Nak mengatasi masalah ini, saya berjumpa dengan Glowjust, salah satu tempat saya buat treatment iaitu eyebrow hair transplant. Kadang-kadang saya kalau keluar pun saya tak make up. Even dengan my husband juga, kalau dekat dalam rumah pun saya tak yakin dengan diri saya. Jadi saya buat ni kerana husband saya. Yang kedua, untuk look cantik di luar sana. Sekiranya ada sesiapa yang sudah penat mengambil eyebrow pencil melukis untuk mendapatkan bentuk seperti idaman beliau, anda boleh datang ke Glowjust mendapat rawatan yang sama. Glowjust is the best. Bye-bye. Bye-bye.